次は東京、東京、お出口は左側です。The next station is 東京。Kita orang gerak ke Tokyo. Kita akan naik train ni lah, Rapid Airport ke Chitose Airport. Dah sampai train. Train dah sampai. Okay. Kita orang dah check in. So nak drop baggage pula. Drop baggage dulu. Kena beratur. Tengah tunggu di kaunter. Dia tulis kat luar tadi cancel, tapi tak tahulah, tengah tunggu lagi. Dia suruh tunggu je lah. Flight delay, jadi dia tukar ke 10 boarding, depart 10.20. Kita tunggu lagi lah. Sekarang baru pukul 9.55. Akhirnya masuk juga. Setelah delay sejam. Bas ada, airplane ada. Sekarang kita dah sampai di Tokyo, Narita. Lebih kurang 2 jam perjalanan dari New Chitose Airport, Sapporo. Wow. Sampai Narita, kita solat, lepas tu cari makan udon halal. Ada dekat food court di Terminal 1. Di our Isala tu, masuk kat Sky Food Court ni. Kedai kat sini. Isala. Nak naik train pula ke Airbnb di Tokyo. Penat train dulu baru boleh naik. Hari ni dari pukul 6 pagi sampai 6 malam baru sampai dekat Tokyo. Naik train, lepas tu naik flight, naik train pula, naik bus, macam-macam naik lah, baru sampai je. So kita tengah cari makan lah, nak makan dulu. So ni kawasan rumah Airbnb kita. Senang lah, dekat je, jalan kaki je semua. Kita beli ice smoothie. So buka dia punya tudung. Okay. Press start. So start the game. You know. Siap. Sikit lagi.
Malaysia House. Malaysia House. Wow. Malaysia. Sini duduk. Sedap. Tak masam. Rasa macam ayam. Malang satu hari jalan dari Sapporo ke Tokyo. Lepas tu lepas cari makan tu terus balik tidur 6 pagi ni kita orang nak keluar ke Skytree. Kita akan ke Skytree hari ni berapa belas Disember? Hari ni 16 Disember kita akan ke Skytree. So kita orang dah gerak nak ke Asakusa dulu. Lepas tu barulah ke Skytree. Sekarang dah tengah hari. Suasana di Tokyo tak sejuk sangat, hanya lebih kurang 10-11 degree je. Yasei Station dekat je dengan rumah, kat situ je tadi Airbnb kita orang. Naik tangga, cepat. So kita akan topak kat ni dulu untuk naik train. Just apa ni? Ada base 10. Ada base 10. So Charging now. Thank you. Please not to forget to take your card. Jom. Naik dah ni. Cepat. Jom, cepat. Jom. Dia betul. Sampai Asakusa. Jom, kita pergi lintas jalan. Ya tidur. Nak tengok benda apa je. Di sini terus ada kedai kebab halal. So kita cari makan dulu lah, makanan halal kat sini. Makan dulu. Belong. Ayah ni. Makan kebab. So cute. Sedap ke fries? Sedap. Sedap ni. Tak ibu. Ni fries sedap. Betul. Sedap. Habis dah. Ujung kita orang nak bawa sos dari Malaysia. Kalau tak sos ini asam rasa dia. Asam. Yang ni bau pedas, spicy. Bawa habis makan. Dah habis makan, jom kita gerak ke mana pula? Kita cari souvenir lah kat area ni.
beli souvenir dulu hari ni. Face magnet. Kita dah beli apa yang patut tadi. So sekarang gerak ke Skytree. Wah. Skytree satu stesen je dari sini. Apa nama tempat ni? Asakusa. Asakusa. Satu stesen je Skytree tu dari sini. Train tadi terus ke West Exit. Kalau nak naik Skytree ni, kita dari exit tadi naik tingkat 4. Boleh beli tiket kat sini, harga 3,500 yen. Ataupun korang boleh beli dekat online lah, online lagi murah. Saya beli kat Agoda dapat 50 something je harga untuk seorang orang dewasa. Kalau beli kat kaunter 3,500 yen untuk orang dewasa seorang. Dah sampai kat atas 350 meter. Wow. Ibu. Wow. Kat atas sini boleh ambil gambar free. Tapi kecil je lah. Kalau yang nak sekali frame bayar 1,500 yen. Yang ni free foto je. Ambil gambar kat atas ni. So dah pusing atas ni, kita turunlah, tunggu beratur lift nak turun. Panas kat atas ni. Kat bawah ni ada prayer space. So siapa-siapa yang nak solat dulu kat bawah ni je. Turun dari lift, kat exit dia ada kat sini. Malam selepas kita orang pergi Skytree tu, kita orang balik, mandi, makan, lepas tu kita cuci semua baju apa semua. Ingatkan nak keluar balik tapi tengok jam pukul 8. Lepas tu tempat kita orang nak pergi tu tutup pukul 9. So kita orang decide duduk rumah tidur je lah. Hari ni pagi ni 17 hari bulan, kita orang sambung balik jalan. Tengoklah ke mana pagi ni. So jom. ISC station ke Otome sini lebih kurang 20 minit tadi naik train. Jom. Dari Ayase Station naik subway lebih kurang setengah jam. Budak ni nak susu, kita berhenti duduk relax dulu. Lepas tu jalan dalam lebih kurang 20 minit. Kena jalan kaki ke Tokyo Tower. Tinggi. Dah nak sampai di Tokyo Tower, sikit lagi. Lebih kurang dari stesen tadi 640 meter. Daun kat sini merah lagi. Wow. Tokyo Tower ni macam musim luruh, bukan musim sejuk. Jom. Dah sampai Tokyo Tower. So ni lah kat bawah ni Tokyo Tower. Kita orang just sampai sini je kot. Ambil gambar apa semua. Tu cari makan pula lepas ni. Tokyo Tower ni tengok kat Google ada kedah halal. So kita cari kat dalam ni lah, kedah halal Tokyo Tower. Kedah halal ada di level 2. Ada halal second floor. So jom kita gerak cari kedai makan halal di Tokyo Tower. Di tingkat 2 pergi belah kiri, keluar dari lift nampak terus ada palace halal punya Pakistani restoran. Dia curry, salad, combo menu, set menu, Thai set, snack, chicken.
BBQ Arabic cooking meals. Tandoori chicken. Jom kita makan. So kita orang dah habis makan tadi. Sekarang nak gerak balik ke Airbnb. Ambil beg dan kita orang akan gerak ke airport lah sebab flight kita orang pukul 7 petang ni. 7 petang. お立ちのお客様はプレハブやレスレーンをお下がりください。 Sekarang ni pukul 2 petang, kita on the way ke airport Narita Terminal 3. Airport lebih kurang 1 jam 30 minit dari rumah Airbnb kita orang. So kami tengah sampai dah sikit lagi Narita Airport. Sekarang kita orang dah sampai di Airport Narita Terminal 1. Tengah tunggu boarding time pukul 6.20. Sekarang pukul 6. Lagi lebih kurang 20 minit. Kita akan gerak ke Shenzhen pada pukul 6.20 boarding time. Cakap bye-bye Jepun. Bye-bye Jepun. Bye. 女士们、先生们，我们温馨地铁车当中已经找到座位的旅客，请此时放您的行李。 Sebelum terbang, main dulu stiker. Shenzhen Airport dah sampai. Naik bak kecil. Ini air. Okay, mana kat dia punya shower? Oh, shower kat sini. Bilik ada 2 katil single. Okay lah. Untuk satu malam kat sini. View tak ada apa. Okay, nice, cukup untuk satu malam. Semalam kita orang cuba tanya dekat kaunter Shenzhen Airlines sebab kita orang transit lebih kurang 24 jam dekat China. So kita tanya pasal accommodation lah. So dia orang bagi free bilik ni, bilik hotel ni free je. Tak perlu bayar. Dia orang hantar dan dia orang ambil balik esok. Sebab kita orang punya flight pukul 11 malam. So dia orang akan ambil kita orang dalam pukul 7 malam ni lah, 7 malam ni. So kita ada masa dalam lebih kurang 12 jam untuk jalan lagi. So itu je. Sekarang kita keluar nak cari makan di Shenzhen ni. Jom, cepat. Cuaca di Shenzhen ni 24 degree. Matahari dia panas tapi angin sejuk. Nangis sana. Panas tapi angin sejuk kan? Kau rasa? Misi mencari kedai halal. Kat mana? Penat. Cepat. Akhirnya jumpa juga halal. Kedai makan halal di Shenzhen ni.
Dah sampai. Spicy beef noodle. Orang lain tak boleh makan, pedas. Sedap kan? Ha? Sedap kami. Kita dah beli pisang untuk buat makan malam ni. Tak tahu nak makan apa. Beli pisang lah pula malam ni. Beli pisang tadi dapat belon. Suka sangat dapat belon dia ni. So, hari ni balik lah. Balik hotel. Bukan boleh lah kayak gitu. Shenzhen Airport, International Airport. Dekat je dengan hotel. Jom. Dah laju. So, itulah hotel kita orang stay. Tiahi Hotel. Dekat je dengan airport. Tu airport tu dekat sana tu. Lebih kurang 2 kilometer. Ataupun tak sampai 2 kilo pun. Buat apa? Dah sampai hotel. Penat ni jalan hari ni. Panas kat sini. Matahari panas. Sini. Angin sejuk, matahari panas. Cari bilik. Bilik kita tingkat 2. Hotel. Betul tu setengah jam macam. Ni budak on the sampai bilik. Boleh sambung rehat. Masuk kad dulu. Sekarang 6.50 petang. So kita orang gerak ke airport. Bas ada kat bawah. Ada. So jom balik. Sekarang kita orang dah sampai di airport. Waktu boarding belum ada. So kita tunggu kat luar ni lah. Sebab awal sangat sampai. Baru pukul 7.20. Flight pukul 11.15. Betul 11.15. Okay, naik car. Car dalam airport. Nak tunggu lambat lagi. Naik car dulu. Awak. Atas Kita dah awak. masuk kat dalam airplane. Masuk. Lebih kurang sejam lagi. Nak balik Malaysia. Okay. Tiket 308.